Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alright. So, sorry lama sangat tak bersiaran dekat sini, dekat channel ni. So hari ni saya cuba untuk bersiaran semula lah di channel ni, untuk hidupkan channel ni. Alright, so terima kasih lah yang kepada continuing subscribe my channel lah. Alright, so hari ni saya nak share. Alhamdulillah, sorry. Hari ni saya nak share sikit beberapa tentang my experience lah. My experience boleh dikatakan during turbulence masa saya naik flight. Okay, so benda ni berlaku lebih kurang bulan lepas Asia. Okay, masa tu saya daripada Alor-Setar nak ke KL. Okay, Alor-Setar nak ke KL. Alright. Masa tu masa check in semua tu tak hujan lebat lah. Tak hujan lebat lagi. And then bila flight dah landing, dah masuk cockpit. So masuk cockpit, I mean that flight tu dah landing, and then kita orang semua boarding lah dalam flight. So boarding dalam flight. Okay, so lagi lebih kurang 10-15 minit sebelum flight tu take off, dia hujan lebat waktu tu. Okay, dia hujan lebat waktu tu. So saya tak jangka lah pilot akan teruskan juga take off walaupun hujan lebat. Sebab selalu saya naik flight, terutamanya flight Asia, sebab dia pakai Airbus kan. So flight Asia ni, pesawat Airbus ni ringan sikit lah daripada flight Boeing yang selalu mask dengan batik air pakai. So flight Asia ni selalunya jarang lah kalau hujan lebat dia tak take off. Dia akan delay sikit sampai hujan tu macam dah renai baru dia take off. Tapi kali ni dia betul-betul take off during hujan lebat tu. Mungkin saya rasa mungkin pilot and the crew adalah trip terakhir je kot sebelum balik ke rumah. So diorang nak cepat, so diorang take off juga. Diorang take off juga waktu hujan lebat tu. Okay, so sekarang ni bila flight tu bila flight dah ready untuk take off, okay, dia bagi tahulah semua tu lah, keselamatan apa semua tu dia orang bagi tahulah, ciri-ciri keselamatan apa semua lah, cara pakai apa semua tu. Okay, so on that time semua orang masih lagi lah pegang phone. Okay, tengok phone apa semua, okay lah waktu tu. Okay, bila dah start nak take off, bila take off hujan lebat ni rupanya dia sangat mencabar. Okay, dia sangat mencabar. Okay, bila dia start take off je, flight bila dia start take off, dah naik sikit daripada terkeluar sikit daripada dah naik sikit tu, flight mula goyang. Okay, flight mula goyang sebab hujan lebat, flight mula goyang. And then bila flight mula goyang, rupanya take off semasa hujan lebat ni, saya boleh jangkakan satu perkara yang susah lah. Okay, bila dia take off, kita rasa flight tu turun balik tau. Flight dia turun balik, and then dia push up balik. Flight turun balik, push up balik. Lebih kurang 7 hingga 10 minit juga lah macam tu. Semua orang takut. Waktu tu semua orang yang saya punya sisi, sebab saya duduk tengah-tengah. So yang sisi semua, diorang semua pegang telefon, daripada tadi main telefon, letak telefon, semua letak telefon, buat tidur. Okay, so waktu tu memang semua sunyi sepi lah. Sebab flight tu dia macam ni, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, sampailah dia tak tembus awan hitam hujan tu lah. Lebih kurang 7 hingga 10 minit jugalah berlaku macam tu kan. So saya pun takut sebenarnya. Yelah, sebab dia turun, dia turun, naik, turun, macam turun tu terpaksa. I think that mungkin waktu hujan graviti bumi tu lagi kuat lah, macam tu. Sebab dia nak push flight tu naik ke atas tu, saya rasa macam sesuatu benda yang sukar, macam tu. Okay, bila dah lebih kurang 7 hingga 10 minit, bam turun, naik, dan dia turun balik, naik, turun balik, sampailah dia melepasi awan hitam tu. Bila dah melepasi awan hitam,
dia masuk dalam lapisan kedua tu, barulah tak hujan, barulah clear lah. Tapi dalam waktu 7 hingga 10 minit tu terasa lama jugalah, sebab selain daripada bump in out turun naik tu, gegar tu tetap ada lah, sebab dia hujan lebat kan, dia langgar hujan, so gegar tu tak ada. Lepas tu langgar warna hitam lagi, gegar lagi, right. So tapi bagus lah. Tapi pilot tu saya salute lah, experience tu mungkin dia pilot yang banyak experience. Sebab kita faham, mungkin dia dah jangka kan waktu tu tak ada air pocket. Okay, kalau air pocket mungkin dia tak dah je hujan lebat tu dan untuk take off kan. Mungkin waktu tu tak ada air pocket, and then dia teruskan juga take off. Walaupun mungkin ada risiko, mungkin dia dah tahu kot, dia experience, risiko dia sangatlah rendah waktu tu. Sebab then dia pun mungkin dia kejar masa juga nak balik rumah, so waktu tu dia take off juga. Saya faham tu. Tapi alhamdulillah lah, kita orang semua selamat and sampai di Kuala Lumpur dengan selamat. Macam tu. Okay, alright. So itulah pengalaman yang saya dapat lah waktu menaiki flight. By the way, flight tu flight Air Asia lah, dari Alor Setar ke Kuala Lumpur. Okay, alright.